tak ada lagi pemaju yang berani buat benda ni dan ahli bina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim bin Halim. Saya merupakan kaki tangan awam di Selangor. Saya prefer untuk buat rumah ni di kampung isteri saya lah, di Perak ni kan, untuk mendapatkan suasana kampung, suasana bendang, suasana sawah padi. Mula sekali, first kita akan buat survey melalui Facebook ataupun kita search dalam Google apa semua. Sebenarnya awal untuk membuat idea Scandinavia berdasarkan daripada Google dan juga Pinterest. Jadi daripada situ kami gabungkan, kami bagi pada beberapa pemaju sebenarnya. Tapi akhirnya kami dapat daripada ahli bina yang telah memberikan kami konsep yang kami inginkan, itu terus kepada Morocco. Dan konsep tu memang kami cuba cari dekat tempat lain, memang tak ada lagi pemaju yang berani buat benda ni, dan ahli bina merealisasikan impian kami dalam menjadikan sebuah konsep yang orang kata rasanya yang pertama saya dekat kampung saya ni. Jadi kami betul-betul rasa gembira lah dengan apa yang telah diberikan oleh pihak ahli bina. Untuk bina rumah ni, yang saya suka adalah ciri akhir dia, finishing dia. Dari pihak ahli bina ni menepati cita rasa kami. Pemilihan dari segi warna dan juga segi benda tu memang betul-betul yang terbaik lah kami rasa. Untuk sangat bangga, sangat gembira, terharu pun ada, sebab inilah untuk mendapatkan sebuah rumah yang betul-betul mencapai realisasi ataupun mencapai cita rasa yang telah kami dapatkan selama ni, telah berjaya direalisasikan oleh pihak ahli bina. First sekali kami tengok dalam Facebook, dan seterusnya kami terus pergi ke tempat pembinaan. Jadi pihak ahli bina dia memberikan kerjasama yang baik, membuat satu temujanji, dan kami pergi kepada salah satu site dan kami tengok untuk konsep yang kami idamkan tu, serta finishing ataupun keperluan tenaga kerja yang baik lah, yang boleh dibekalkan kepada kami. Okay, nasihat saya bukanlah kata satu terpulang pada rezeki, pada doa. Mula-mula kita berdoa lah, doa dan tawakal. Macam kami mula-mula kami cuba ikhtiar, kami cari, dan dua tiga pihak pemaju ataupun pihak pembinaan. Cuma akhirnya kami bertemu dengan ahli bina pun ambil masa, dalam masa lebih kurang 6 bulan juga kami berfikir untuk mendapatkan pihak pembinaan yang betul-betul boleh dipercayai, dan juga yang orang kata sekarang ni scammer begitu banyak berluasa. Jadi kami harap pada pihak yang nak memulakan pembinaan ataupun nak membuat sebuah rumah tu berhati-hati dalam memilih, sebab kita diberi pilihan untuk memilih syarikat pembinaan. Jadi saya harap kepada yang di luar sana tu, ahli bina merupakan antara salah satu company yang memang dipercayai, dan saya rasa kami berpuas hati dengan apa yang telah diberikan kepada kami dalam merealisasikan impian kami untuk membina sebuah rumah di kampung ni. Terima kasih. Rasakan depan kan? Boleh baca. Ada.